malam itu saya tak terima. Okey, besok kita pergi masjid Pelita. Kamu kena bangun pagi-pagi, lepas subuh kita sarapan, dan kena faham kenapa masjid dibangunkan. Masjid dibangunkan untuk beribadah kepada Allah Taala. Oleh sebab itu, sebelum apa-apa sampai di masjid, mesti sembahyang sunat tahiyatul. Faham tak? Faham. Bla bla bla. Kita pergi dah besok dekat situ. Sampai di masjid saya pergi jaga kan, kalau jaga macam itu sampai takut mesti jaga dulu kan. Jadi assalamualaikum, wassalam, boleh masuk solat duha. Masuk sini. Lembut dia kan. Masuklah semaya. Lepas semaya saya kata kanan saya, awak pergi nak tengok apa-apa nak tengok, saya tunggu depan. Saya tengok dah, saya tengok tunggu depan ni. Kalau nak balik sejam lagi, insya-Allah kita balik kita jumpa depan. Saya tunggu dah depan pintu besar. Nak tengok berapa orang datang sembahyang ke masjid. Ramai pengunjung yang datang. Allah cantik, cantik yang upah dia cantik. Permen digambar kan. Oh, saya kan. Belah balik sembahyang juga. Datang rombongan lain, begitu juga. Datang satu bas sekolah menengah agama kebangsaan. Yang bawa tu cikgu dia, ustaz dia datang. Oh, semua juga cantik. Lengkap cantik lama balik tak sembahyang dulu. Jam saya duduk seorang tak ada masuk sembahyang. Masjid di dunia akhir zaman jadi tempat melancong. Kita kena faham. Jadi hormat rumah Allah sebagai tempat ibadah. Oleh kerana itu, pergi ke masjid dengan bersuci, tidak berwudu di rumah. Ada pergi ke masjid, Nabi dalam hadis banyak saya terkumpul hadis ke sini, suruh berwudu di rumah itu. Tapi dalam perjalanan kentut tu salah patah balik, kalau patah balik tak pergi dah. Kan? Pergilah dulu, aku pola ada kan. Ada satu musim ramai orang bersuah masjid. Tahun 98. Pasal apa ramai orang pergi masjid? Pasal air di rumah tak ada, dia tak jaga. Semua pergi mandi ke masjid. Memakai pakaian bersih dan cantik di masjid. Bersih, cantik mana menutup aurat yang diperlukan. Okey, mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Tuan-tuan rahmati Allah, di bulan Maulud sebenarnya. Ada satu kitab ditulis oleh Imam Tirmizi tentang perilaku Nabi, kepribadian Nabi. Nabi pakai macam mana, Nabi tidur macam mana, Nabi makan macam mana, apa makan Nabi suka, semua ada. Nama dia Syama'il Muhammadiyah. Saya rasa saya nak cadang nanti kepada Jais, saya pun tak ambil Jais. Bulan Maulud je semua masjid mengajar kita. Berhenti mengajar hal lain. Kita orang ikut sunnah, tapi sunnah tak ada macam mana. Nak ikut macam mana? Tak tahu apa yang nak ikut. Masing-masing interpretasi sendiri-sendiri kan. Okey, mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan baca doa. Ditulis sampai itu pula, Allahumma inni as'alullah min abwaab rahmatik. Kan masuk masjid. Masuk kan baca doa. Kemudian solat tahiyatul masjid. Di dalam masjid jangan disekali masjid. Masjid ada dua di dunia Melayu. Orang Melayu semua masjid suap dia Islami. Pasal apa dia ada Islam? Pasal dia nak makan. Sebab semua perayaan Melayu makan. Nabi SAW sambut ulang tahun Nabi tiap minggu dia puasa hari Isnin. Sahabat tanya, kenapa ada puasa hari Isnin? Hari itu aku dilahirkan. Kebanyakan hari-hari yang bersyukur mereka puasa. Nabi sampai ke Madinah dapati orang Yahudi puasa 10 hari bulan Ashura, bulan Muharram, hari Ashura. Tanya pada mereka, pada orang Yahudi, kenapa kamu puasa? Dia kata, pada hari ini Nabi Musa diselamatkan daripada tenggelam dan Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun. Kami berpuasa kerana mensyukurinya. Maka Nabi berpuasa juga bersyukuri. Pada semua kesyukuran Nabi puasa, kita semua kesukaran mesti makan. Itu dunia Melayu tak boleh makan. Kita buat masjid ada Islami pasal nak makan. Dalam masjid penuh, sah bersambung, disekali juga dianggap sebagai masjid pada masa itu bagi orang itu. Jadi kalau datang masjid kosong, masuk ke dalam. Jangan semuanya tak setuju di masjid doang. Sama juga bukan. Mas'al itu bukan masjid. Guru pendapat mazhab sampai lagi. Sebab itu orang haid boleh sa'i. Pasal di sini kawasan bukan masjid. Tapi pada masa masjid penuh, sah bersambung, maka di mana saja kita berada asalkan sah bersambung, maka di dalam masjid. Walaupun atas jalan. Masjid kita di penuh, hari Jumat katakanlah. Kita sampai Jumat atas jalan sana. Sah Jumat ni dia agak sebagai masjid kerana dia sahnya bersambung.
Tuan-tuan beli besok supaya ada dataran. Kan kalau pergi lama masjid lah di Mekah. Saya pernah sembahyang Jumaat di Mekah, tu imam saya pas, makmum pun pas. Lepas saya pas, penuh. Pejabat kita tutup pukul 11.30. Dia sembahyang Jumaat pukul 12. Sengaja sebelum pergi dah kita boleh masuk dah. Belakang pas, Allahu Akbar, imam saya pas, bersebah ke depan. Belakang pas, makmum lepas dulu. Okey, niat iktikaf yang lupa saja beriktikaf dalam masjid kerana Allah Taala. Mula dapat pahala gratis percuma. Menjaga kebersihan kebersihan kan. Kalau kita melombong ke jangan tahu macam-macam kan. Maaf saya mengajar. Okey. Saya pernah khutbah. Atas mimbar kita berkhutbah, bukan baca khutbah. Jadi mata tengok baca dah tu. Kalau baca khutbah tak ada tengok, masa tengok kat sini kan. Ittaqullah, awal tidur, kita tidur langkah dia tu. Kita baca apa yang ada. Ya kan? Kita tengok, ada orang lupa terus macam dengan tu. Kita dia campur hidup. Ya kan? Lepas tu dia buat pek kat tepi ni. Itu mengotor dalam masjid. Yang orang kaki, kan kulit kaki gerak. Tahu kan? Pun ada, jangan kotor dalam masjid. Di Mekah tuan-tuan bab ni satu saya pesan. Ini tak ada lagu, tak ada kitab. Sebelum kita pergi ke Mekah, di antara benda yang kita kena siap beli plastik kuih. Plastik kuih yang kecil-kecil tu. Ya kan? Bukan nak jual kuih. Apabila kita masuk dalam masjid, kebiasaannya sampai ke Mekah ni kita batuk. So semua batuk. Biasalah. Cucuk lah apa-apa. Saya tidak tahu berapa kali cucuk. Yang tambah, yang tak tambah, semua cucuk. Sampai sana batuk juga. Cuma tak demam saja. Dan batuk kalau kami pelik. Kahak dia pekat lebih pada cendol. Basah nak buang kat mana? Bangun keluar pergi masjid tak boleh masuk dah. Ya kan? Nak telat 3 kali telat sudah buka. Itu perlu ni nak jaga kebersihan kan? Bawa plastik kecil kuih tadi, taruh dalam sandang, ada tisu kecil, masuk ke tisu ludah dalam tu, simpan. Keluar masjid, masuk bangku sampah. Ada semua orang tak bawa, dia pun ambil gelas Zam-Zam. Oh, khatum, letak situ. Nasib baik orang lain ambil keluar, kan? Itu saya ingat, saya sentuh. Dan saya tidak tahu saya bawa. Waktu menonton, ada kedua lain lagi. Tidak makan dan minum yang tidak makan benda yang berbau busuk sebelum datang masjid. Ada hadis Nabi saya jumpa, siapa makan bawang atau berkucai, kata Nabi, selagi tak bersih mulut, fala yaqribanna masjidana, jangan dekati masjid aku, kata Nabi. Sebab bau busuk. Malaikat rahmat tidak suka kepada benda yang makhluk tidak suka. Apa manusia tidak suka, bau busuk mulut, kata Nabi larang. Itu bau makan bawang. Cuba bayangkan makan dia. Pergi masjid pula tutup pakai aircon kan. Satu masjid pula. Maka kedai jering, ya kan? Atau satu lagi satu. Oh, dia mau punya orang itu kalau 5 orang ni. Gosok bersihkan mulut, ya. Jangan lupa bawa air, salulah tak panjang mulut. Sepuluh, jangan berborak dalam masjid. Bagus. Nak jamaah lama seperti ini, kadang-kadang ada masanya yang datang mengaji ni orang nak pergi haji. Kita cerita kat depan, dia tambah belakang. Betul. Akhirnya jemaah tak boleh dengar orang lain, boleh dengar dia. Ada jemaah pernah beritahu saya. Dulu seorang jemaah nak pergi ngaji seperti itu, dia numpang kereta saya. Lepas tu tak payah numpang, dia pergi sendiri. Masa aku pergi sendiri? Kali Ustaz lambat, saya nak pergi duduk depan. Kalau duduk belakang, saya tak boleh dengar Ustaz belajar. Banyak sangat orang bercerita kat belakang. Dia cerita tu ulas yang kita belajar. Kan? Ulasan sehari tu panjang sangat. Jangan meninggikan suara dalam masjid. Maksudnya meninggi suara bertengkar dalam masjid. Berbantah-bantah, berutiak katakanlah. Pasal jemaah Melayu, jemaah tiang. Mesti tempat tiang ada orang. Tak ada tiang, tak ada orang. Yang lain, jangan bertengkar dalam masjid. Di Mekah banyak, saya pernah ikut berbagai nanti kita cerita.